Apa hal tiba-tiba menceroboh bilik orang ni? Kenapa? Ana, kakak nak bercakap sikit dengan kau. Nak cakap apa lagi? Telinga ni dah naik pekak tau. Hari-hari kena torture. Lama-lama macam ni boleh jadi gila. Ana, kenapa Ana berkelakuan begini? Ayah kita tu sakit, tahu tak? Dia ada heart attack. Kalau Ana sayangkan ayah, Ana kena dengar cakap ayah. Nantilah. Kita ni dua beradik, Ana. Cubit per kiri, per kanan juga terasa. Sudah. Ana tak mau dengar lagi. Leave me alone. Ana! Keluar.